Penganalisis percaya Nurul Izzah Anwar mahu membuktikan beliau mampu mendaki hierarki PKR atas upaya sendiri pada pemilihan Mei ini. Arif Aizuddin Azlan dari Universiti Teknologi Mara berkata, walaupun kedudukan Izzah sebagai anak Presiden Anwar Ibrahim akan jadi perbualan orang ramai, ia tidak akan beri implikasi serius kerana beliau terbukti mampu menyumbang kepada parti selepas sekian lama berkecimpung dalam politik. Semalam, Izzah yang tidak bertanding pada pemilihan 2022 mengumumkan akan melangkah ke gelanggang naib presiden di mana beliau bakal berdepan 3 penyandang Amiruddin Syari, Aminuddin Harun dan Nik Nazmi Nik Ahmad. Izzah juga akan bersaing dengan seorang lagi Menteri Persekutuan, Fahmi Fadzil. Azmi Hassan, Fellow di Majlis Profesor Negara berkata, pemilihan kali ini adalah tempoh sesuai untuk Izzah menonjol memandangkan kedudukan PKR kini dalam kerajaan. Arif juga percaya Izzah akan dapat mengukuhkan pengaruh dan kedudukan menjelang PRU 16 sekiranya beliau terpilih untuk menduduki kerusi naib presiden.